Ya, kita mari ke kawasan bebas tukar di Kupang ni, di Kalang Kubur. Apa? Kita nak masuk tengok kedai lah, berbagai bebas tukar ni masih available ke tak. Lama dah tak mari sini. Kita masuk petang lah tengok. Mari kita ke pasar bebas cukai Kalang Kubur. Kalang Kubur. Kedai baru nak duk beki. Jadi mungkin tak banyak kedai ada. So ni kedai lama dia buat balik. Negara banjir kali. Kok mana orang pergi kok ramai orang. Kau ni kok. Dak. Kau ni pasal kena tubik kau ni tau. Tak tubik kau ni. Aku mau muda buat lagi. Kau masuk ke belakang ni ya. Kita baru sapa bazar lama dia sini. Ini dia. Bawah pokok celagi. Ni hak lama ni. Hak sampai tadi baru. Ada makan buat kau ni. Bazar lama kau ni. Adik. Okey, ni lama sebelah ni lah. Ni kedai-kedai belakang tu pagi-pagi dah. Dia tu kedai-kedai lama tu, hak lama kali tu. Kalau lagi macam lagi. Tapi kita kena tubik ikut ni. Kau ni, tak tubik kau ni. Dia buat renovation lah, tengok ada lukisan kau ni pula. Comel. Dulu lorong belakang comel. Okay. Kita duduk dulu mentah. Puyuk-puyuk kuala ni banyak ah. Dulu hak lama dia tu belakang tu. Lama belakang tu. Tu. Ni puyuk-puyuk. Kena beli puyuk dia bayar cukai tu. Kena tengok ah harga dia. Tak tahu ah. Kena bayar ko. Mana? Bayar cukai. Tak tahu. Tanya orang jual. Tak balik. Mana banyak ah kat ni puyuk. Ni puyuk ada. Ni. Pergi kat Nur dulu. Masuk buku belakang. Puyuk banyak dalam ni saya nak tengok. Puyuk saja. Okey. Bajai Barju Barjang. Apa? Sabang. Dia gemuk juga. Tengok. Oh, hakok. Oh, tak baik.
Okey, sebelah Pangkalan Kobo ni meriah jugalah ramai juga pengunjung-pengunjung di sini dia agak berbeza sikit lah dengan Rantau Panjang sana. Rồi, con này. Con đúng không? Không bị con. Lắc cái. Baju. Hanya. Này, đau bụng hơi baby. Ấy là tiền nó cũng đau cho. Bumbu. Oh, tak ada. Con này. Làm đi. Ở bên xem này. Có đâu vậy này. Oh, nó tôi bị con.